Masa saya nak kahwin dengan Helmi ayah dia risau tau. Boleh ke isteri dia ni cope dengan perangai dia? Sebab dia perangai lebih kurang macam ayah dia. Wah, dia dah kenal dah. Dah tahulah. Dah tahu dah perangai anak dia. Memang keras, jenis keras. Jenis keras hati tu kan. Jenis yang nak dengar cakap dia je kan. Macam susah nak kita ikut cakap dia kan. Lepas tu boleh, dia macam tak bagi, macam menghalang untuk. Sebab Helmi pula kahwinnya time belajar, katal kan. Oh tu belajar kahwin? Helmi kahwin time belajar. Ni nak cerita. Dia cerita macam ni tak masuk lagi cerita. Tak masuk lagi cerita. Umur berapa waktu tu? Time belajar dekat, saya kahwin umur 24, Helmi 23. Oh, dekat UAE lah? Dekat UAE. Tapi kita orang ni, Dok, satu sekolah. Kan saya kata cerita kat Dok tadi, saya ada crush. Okay. Saya minat dekat dia daripada tingkatan 3. Dia dari sekolah rendah? Dia sekolah rendah tak. Sekolah rendah dia masuk sekolah tingkatan 1? Safi, lepas tu dia masuk tingkatan 2. Masuk tingkatan 2? Lepas tu tingkatan 3 tu, saya terjumpa dia. Ish, handsome-nya dia ni. Macam tu. Lepas tu tingkatan 3? Masa tu, saya ni suka orang yang tinggi, kurus. Lepas tu muka ala-ala macam lelaki sejati tu tau. Macam pemain bola gitu kan. Dia macho. Macam tu, dia pemain bola. Okay. Dia bukan pemain bola, dia minat bola. Dia minat sukan. Okay. Jadi saya nampak, lepas tu kita macam simpan sendirilah. Kita ni dulu kat sekolah orang tak kenal. Dah lah hodoh, buruk, tak pandai pula tu. So orang memang tak kenal kita. Jadi bila kita macam nak suka-suka orang tu macam lah, kau siapa, kau sedar diri boleh tak? Macam tu. Jadi kita tak adalah, kita diam sendiri. Lepas tu tingkatan 3. Memang tak tahu langsung ni? Tak, dia tak tahu langsung. Sampai dah saya kahwin dengan dia baru dia tahu. Kawan-kawan pun tak tahu lah? Tak siapa tahu. Simpan sendiri je? Simpan sendiri je. Sakit. Sampai habis sekolah menengah lepas tu? Masa saya tingkatan 3, saya pernah duduk asrama sekejap. Okay. Sebab kita nak tingkatan 3 kan, kononnya nak fokus. Kita kan penat kan naik lori kan pergi sekolah kan. Yeah. Tapi ayah still hantar adik-adik lain pergi sekolah. Cuma saya je masuk asrama. Lepas tu dekat asrama Dok. Dekat kita duduk kat tepi tingkap, kita punya katil. Okay. Lepas tu tepi tingkap tu, kalau kita tengok tingkap, dia boleh menghadap padang bola. So setiap hari endap lah dia. Kita duduk kat tepi tingkat katil je. So setiap kali petang-petang, saya tahu dia makan main bola petang-petang. Sampai saya boleh tahu tuala dia warna apa. Kita nampak selalu dia lepas main bola kan, dia pergi mandi kan, dia gantung tuala dekat luar kan. Nampaklah tuala dia warna, tuala Manchester United, warna merah putih. Ingat lagi. Maksudnya cerita tu dia tak tahu dia sampai kahwin? Saat kahwin baru dia tahu. Ya Allah. Cerita dekat dia. Allah susun. Allah susun. Lepas tu? Tapi saya lepas tu macam dia kena 3, dia tak tahu pun saya minat dia, semua tak tahu.